Guys, ini berita terbaru yang aku baru dapat guys. Secara resminya FIFA telah mengeluarkan statement. Okay, mereka telah menggantung Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 pemain warisan Harimau Malaya atas kesalahan memalsukan dokumen guys. Okay guys, sebenarnya aku memang sangat terkejut. Okay, memang aku terkejut, aku rasa kecewa, aku rasa marah. Tapi setakat ni belum ada statement rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Tetapi statement resmi daripada FIFA telah pun keluar. Ini betul guys ya. Okay, media release Disciplinary Committee, FIFA Sanction Football Association of Malaysia and 7 player. FIFA telah menggantung Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 pemain warisan terbaru di atas kesalahan memalsukan dokumen. Menggantung guys ya, menggantung. Okey. Jadi Persatuan Bola Sepak Malaysia telah diarahkan untuk membayar denda sebanyak 350,000, lebih kurang dalam 1 juta ringgit Malaysia, dan 7 pemain warisan Malaysia juga diarahkan untuk membayar sebanyak 2,000. Tak tahulah dalam mata wang apa, tapi 2,000 dalam 10,000 ringgit Malaysia lah. Okay guys, aku terkejut guys. Okay, first aku lihat di media sosial lah. Media sosial bukan page resmi FIFA lah. Mereka mengatakan bahawa FIFA telah menggantung FAM. Aku macam, uish, betul ke ni guys? Memang aku terkejut guys. Sebagai rakyat Malaysia dan pecinta sepak bola, of course lah, aku rasa macam terkejut, betul ni. Tapi tak apa, belum ada statement resmi daripada FIFA dan juga FAM kan. Tapi berita-berita macam Astro Awani, okey, seperti mana yang anda lihat di sini, FIFA kenakan hukuman terhadap FAM dan 7 pemain kerana melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FDC dalam kurungan berkaitan pemalsuan dokumen guys. Aku macam, ya Allah, betul ke ni guys? Kalau betul ya, kalau betul ini adalah satu titik hitam dalam sejarah sepak bola Malaysia. Sangat-sangat memalukan jika betul. Okey, tapi aku berharap sangat perkara ini tidak benar guys. Okey, belum ada sebarang daripada FAM lagi, sebarang statement daripada FAM belum ada lagi guys. Alright, belum ada lagi. Jadi inilah dia. Antara beberapa pemain yang digantung. Dan macam mana pula dengan perlawanan Malaysia menentang Vietnam, di mana Malaysia menang 4-0. Dan jika benar Malaysia memang benar-benar memberikan dokumen palsu kepada FIFA, maknanya Vietnam akan diberikan kemenangan gratis 3-0 dan Malaysia memang akan terkeluar daripada kelayakan Piala Asia. Betul guys? Jika benar guys ya, aku ni rakyat Malaysia ni, memang aku mengharapkan berita ini tak benar guys. Aku mengharapkan berita ini tak benar, sebab aku memang rasa macam berdebar-debar ni guys. Jantung aku kayak mau meletup. Wow, FIFA denda FAM 7 pemain digantung 12 bulan guys. Ini bukan perkara kecil guys ya. Okey, selama ini apa yang media Indonesia katakan, yang Malaysia membeli pemain, memberikan memberikan IC ataupun kad pengenalan palsu, adakah benar ataupun tidak guys? Tapi aku tak berani nak cakap apa-apa. Memang FIFA dah mengeluarkan statement resmi. Okey, ini dia, FIFA dah keluarkan statement resmi, tetapi belum ada apa-apa statement daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia guys. Dan berita berkenaan dengan ini, sebenarnya semalam pun dah ada satu
berita daripada TMJ, Tunku Mahkota Johor, okey, yang mengatakan ada kuasa-kuasa daripada negara jiran ingin menjatuhkan sepak bola Malaysia. Ada guys, okey, dan aku akan tunjuk, okey. Dan hari ini dapat berita ini pula guys. Maknanya TMJ dah tahu lebih awal ada orang yang cuba menjatuhkan sepak bola Malaysia. Tapi aku harap sangatlah ya berita ini tidak benar. Tapi itulah, FIFA pun dah keluarkan, dah release mereka punya statement guys. Aku rasa macam nak demam guys. Aduh, kenapa benda macam ni boleh berlaku guys? Memang Astro Awani salah satu media yang terbesar di Malaysia pun dah mengeluarkan statement macam ni. Tapi sekarang ni aku tertunggu-tunggu statement daripada FAM guys. Aku harap berita ini tidak benar guys ya. Aku harap tidak benar. Jika benar, ini adalah titik hitam, sejarah hitam yang terbesar dalam sepak bola Malaysia. Okay guys, aku dah tak ada benda lagi nak cakap sebab aku rasa sangat-sangat sedih, sangat-sangat marah. Tapi aku juga sabar menunggu statement rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia guys, supaya aku boleh tahu hal yang sebenarnya guys ya. Aku harap sangat benda ini tidak benar. Ini hanyalah sekadar mimpi. Okay guys, Assalamualaikum.